Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni, bukan hari ni lah. Matahari tak ada. Kalau tak matahari tak ada, malam lah. Okay. Malam ni, saya menghostkan podcast kita. Pedaski Podcast. Pedas menyengat. Menggigit. Alhamdulillah. Okay, hari ni. Sorry, malam ni saya berseorangan lah. Cik Man tak ada. Cik Man ada urusan keluarga. Jarkinin pun tak ada. Jarkinin ada, tapi Jarkinin menjadi producer pada malam ni. Dia produce tu hari ni Jarkinin. Kita kena highlight sikit Jarkinin. Kalau kita tak highlight, nanti dia tak editkan untuk kita. Alhamdulillah. Okey, macam biasa lah. Memang tradisi kita di Pedaski Podcast. Okey. Kita akan duduk dekat belakang kenderaan. Belakang kenderaan panel kita. Saya kenalkan kenderaan dia dulu. Isuzu D-Max. Kenderaan yang berjasa untuk panel kita, insyaAllah. Okey. Siapa panel kita? Kereta dia kita dah tahu. Berjasa, insyaAllah, mencari rezeki, membuat kebajikan. Malam ni special. Malam ni kita bersama dengan seorang NGO. Seorang pengurusi NGO sosial. Kemanusiaan lah, kebajikan. Alhamdulillah, kita bersama dengan orang yang hebat pada malam ni. Dan saya pun rasa macam sedikit segan bersama orang hebat, insyaAllah. Dan okay, kita berkenalan lah dengan saudara. Okay. Saudara Rafaiz bin Abdul Rahman, Muhammad Rafaiz bin Abdul Rahman. Yang ini pengerusi kepada NGO Pertubuhan Ikatan Seruling Jati Malaysia. Semut merah sama dengan saya, baju merah. Alhamdulillah, memang tak ada Allah lah pada malam ni. Okey, boleh kenalkan diri? Okey. Saya biasakan diri sebagai saya Muzaffar. Sebagai cikgu lah. Okey, boleh cikgu sebab orangnya pun memang ada karakter seorang guru lah. Alhamdulillah, saya bersama dengan orang yang hebat pada malam ni. Masya Allah. Semua dengan izin Allah yang maha baik. Okey, boleh kenalkan diri, cikgu. InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada saudara Muzaffar. Ya, betul. Saya Muzaffar. Saya bernama Muhammad Rafaiz bin Abdul Rahman, yang dilahirkan di Batu Pahat. Anak jati Batu Pahat, Alhamdulillah. Yang kini berumur 40-an lah. 40-an. Masih muda lagi, Alhamdulillah. Yang berjalan inginkan satu pada asalnya saya inginkan satu kehebatan, menjadi seorang yang mungkin ada pandang hebat pada asal mudanya. Jadi daripada situ asal saya ni mencebur dalam satu dunia persilatan. Persilatan daripada awalnya. Pada asalnya lah tu ketika usia 20-an. Daripada umur 17 tahun lagi. Masya Allah. Remaja. 17 tahun menceburi dalam dunia persilatan, yang lebih minat kepada perunsurkan macam kebatinan. Okey, kalau kebatinan ni secara khususnya macam mana tu kebatinan? Adakah ilmu-ilmu kebal ke atau apa, bagi yang tak faham lah? Kalau dari sudut asalnya ketika kita muda dululah, kita ni lebih minat kepada kekuatan. Kekuatan memang nak kebal, nak mungkin boleh pukul orang masuk hospital ke, dengan mungkin menjentik orang boleh pingsan. Okey, baik, saya faham. Jadi daripada perjalanan itulah cuba menceburi dalam satu pertubuhan silat lah. Di Batu Pahat juga?
Bukan di Batu Pahat. Okey, baik. Tapi di negeri lain lah. Negeri lain. Jadi dekat situ yang bila kita dah menceburi tu, jadi masa ketika ambil ilmu ni, saya ditetak. Ditetak dengan parang. Ditetak dengan parang. Ditetak dengan parang. Ni ketika tengah masih lagi menuntut silat ni lah, persilatan ni lah. Persilatan tu lah. Masih umur belasan tahun lagi. Belasan tahun. Okey, baik. Ketika tu umur 17 tahun lah. Jadi bila lepas ditetak ni, rasalah diri tu hebat. Memang rasa. Tak luk senjata? Tidak luk senjata. Masya Allah. Hebat. Mengkuasai Allah semua. Memang hebat lah. Rasa kita pun rasa, keluar pun, rasa ilmu menjadilah. Ilmu menjadi. Ya Allah. Okay. Tapi yang bagusnya dalam dulu persilatan yang saya pelajari ni, dia bukan satu perjalanan yang saya boleh, secara pemahaman saya ketika dah berumur ni pun bukan satu perjalanan yang salah. Dia cuma satu perjalanan dari segi sudut ilmuan. Baik. Bila kita faham di situ, memang bila kita bermohon kepada Allah dalam keadaan yang kita yakin dengan ada kaedahnya, maka bolehlah benda tu terjadi dengan izin Allah. Betul. Subhanallah. Jadi dekat situ bermulalah perjalanan saya dalam dunia persilatan ni. Sampai usia 20-an lah. Di negeri sana tu pun sampai 20-an? Tidak. Sebab ilmu ni lebih kepada kita ambil ijazah, kita mempelajari ilmu ni dan mengamalkan ilmu ni. Mempraktikannya. Kemudian dia sebagai satu amalan kerohanian kita lah. Okey, baik. Sebab tu saya kata ilmu ni pada pemahaman saya tak ada salahnya. Cuma dalam perjalanan tu mungkin setelah saya rasa dekat 10 tahun saya menceburi dalam perjalanan tu. Jadi saya memikirkan perjalanan tu dalam dunia persilatan, dan saya menceburi keduanya dalam dunia perubatan. Okey, baik. Perubatan secara Islamik lah. Perubatan secara Islamik dengan dalam satu keadaan yang kita tidak diduga. Kira macam secara tidak sengaja. Ilmu perubatan tu secara tidak sengaja diamalkan atau dipelajari lah. Ya. Macam tu. Ketika belajar silat tu. Ya. Okey, baik. Daripada punca asalnya, memang bila kita belajar ilmu kerohanian ni yang dimaklumkan ataupun diberitahu oleh guru, memang boleh digunakan juga untuk dalam dunia perubatan. Masya-Allah. Tetapi yang ditakdirkan oleh Allah tu, bila kita secara spontannya ataupun takdirnya tu, saya menceburi dunia perubatan tu bila ada pesakit yang kerasukan. Bila dia kerasukan tu, jadi ada kawan saya ni minta bantuan saya. Ini umur apa? 20-an lah. Saya bermula dengan ubat orang ni umur 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun dalam keadaan tu, bila kita mencuba dan diizinkan oleh Allah, kita dapat menyelesaikan permasalahan itu. Tapi awal-awalnya memang puas juga, kita dibodohkan jin ni lah. Baik. Pada awalnya bila jin tu minta, dia akan keluar, tapi dia suruh saya sembelihnya ayam tu di puncak Bukit Belah, di Manci sana. Naiklah kita berempat naik ke. Ini ketika tu macam tengah belajar ke macam mana? Ya, 21 tahun. Itu yang istilah yang dianggap sebagai diperbodohkan jin kerana pengalaman tu kurang. Jadi diperbodohkan. Okey, baik, saya faham. Jelas. Jadi dekat situ kita naik Bukit Belah pukul 12 malam. Kita disuruh cari ayam hitam dan sembelihlah ayam hitam tu di atas. Jadi lepas sembelih tu ribut. Keadaan tu jadi ribut. Dekat atas puncak jadi ribut. Biasanya kalau nak panjat mendaki Bukit Belah tu dalam 1 jam juga lebih kurang lebih kurang kan? Dalam keadaan pukul 12 malam kita tak nampak apa, mungkin lagi boleh jadi lagi lama. Betul. Tapi oleh kerana kita pun memang sangkakan bila kata dia sanggup keluar dengan syarat itu, kita pun pergilah, sangguplah pergi naik.
Yang dimasukkan sanggup keluar tu jin yang menyuruh tu. Ya. Bila kita sembelih, dia kata sembelih nanti aku munculkan ni. Ya. Okey. Macam tu lebih kurang. Dia cakap dari bila dia masuk dalam badan pesakit tu, dia kata kalau nak aku keluar pada pesakit ni. Oh, baik, saya faham. Pesakit dia rasuk tu keluar pada tu. Okey, baik. Ya. Jadi bila kita dah sembelih ke atas, ribut. Lepas ribut tu selesailah, kita pun turun ke bawah dan kita beranggapan bahawa perkara itu telah selesai. Rupa-rupanya besok dia masuk lagi. Makin menjadi-jadi pula. Ya Allah. Jadi dekat situlah baru sikit sebanyak pengalaman yang kita lalui tu, kita rawat menggunakan daripada kaedah kerohanian ni, hinggalah kita tak nak dengar lagi cakap jin. Kita buat, kita paksa dia keluar, akhirnya sampai berjaya kita keluarkan. Itu untuk pesakit yang pertama. Pesakit yang pertama. Pengalaman yang pertama. Penuh dengan debaran. Penuh dengan tak adanya pengalaman. Jadi kat situ jadi satu pengalaman yang pertama. Dan seterusnya hampir dekat 8 tahun. Rasa saya 8 ke 10 tahun. Memang banyakkannya saya menerima perubatan banyak kes kerasukan. Jadi maksudnya dah tempoh pesakit yang pertama, dan sakit seterusnya dia ambil tempoh 8 tahun? Bukan, maksudnya banyak lah. Oh, dah tempoh 8 tahun tu ada macam-macam lah. Macam-macam. Okey, baik. Saya rasa lebih pada 50, 60, banyak lah. Selepas pada yang pertama tu, Masya Allah. Macam-macam yang kita lalui. Jadi memang bukan atas niat kita ni nak jadi seorang perawat, tetapi Allah takdirkan dekat situ kita melalui perjalanan itu. Dan daripada situlah sebenarnya mendapat gelaran cikgu ni. Pasal kita ni mengajar silat. Mengajar silat, jadi silat tu membawa gelaran sebagai cikgu lah. Tapi kalau satu panggilan yang baik ni, ketinggian darjat daripada Allah. Ya, betul. InsyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah. Okey, boleh teruskan dulu. Jadi bila dalam dunia perubatan pula, maklumlah bila daripada masyarakat ni, bila kata perubatan, dia akan memberikan gelaran ustaz. Pernah juga kita maklumkan yang kita bukan seorang ustaz lah. Tapi dah menjadi satu kebiasaan bila mereka duduk dalam satu dunia perubatan ni. Kalau kita baca ayat Quran, Islam panggil ustaz. Tapi kan pada saya satu bentuk panggilan ni kan, tanda hormat kepada kita kan. Hormat tu datang kerana izin Allah. Allah Ta'ala meletakkan satu darjat yang baik pada kita lah. Jadi kalau seseorang tu sudi memanggil kita sebagai seorang cikgu, guru ataupun ustaz, saya rasa tu memang salah satu rahmat Allah. InsyaAllah saya bersama dengan seorang yang luar biasa lah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey, betul yang cikgu. Jadi benda ni saya satu perjalanan yang bukan diminta, bukan disusun, dan saya anggap satu susunan daripada Allah. Perjalanan ni bila saya lalui, saya menemui pelbagai-bagai perkara yang kita tempuh lah dalam mengajar silat sendiri. Kita pernah dipanggil oleh polis untuk report di balik polis berkaitan dengan permasalahan anak-anak murid kita, berkaitan dengan permasalahan fitnah dan berbagai-bagai lah. Jadi daripada perjalanan itu saya bergerak atas dasar satu memperjuangkan satu ilmu kerohanian untuk mengelakkan daripada orang mengamalkan ilmu-ilmu yang tidak baik. Ilmu yang salah. Ilmu yang salah. Walaupun sebab benda tu kita dah lalui daripada zaman-zaman dulu. Zaman muda-muda. Zaman muda-muda. Ambil barang, pakai barang, apa semua kan. Dan kita menganggap bahawa pergantungan kita kepada Allah itu adalah yang sebenar-benarnya. Ya, betul. Jadi bila umur semakin meningkat dan kita rasa jiwa kita masih lagi rasa kosong dan ingin mencari lagi dalam satu perjalanan ilmu, saya telah pindah kepada satu pertumbuhan yang lain, tersebar
mungkin kita berminat dengan akhlaknya lah. Dengan akhlaknya lah. Betul. Dia juga satu perjalanan ilmu juga, dan bila saya melihat jemaah-jemaahnya bagus. Alhamdulillah. Jemaahnya memang kita panggil muka sejuk-sejuk lah. Masya Allah. Sebab dulu bila kita muda ni banyak baran kita ni. Jadi banyak sejarah. Waktu zaman dalam dunia persilatan ni, kalau orang tua-tua cakap silat ni ada dia punya panasnya, saya akui lah. Sebab ialah orang silat ni kalau dia tak ada dia punya panas ni, macam mana dia nak mempertahankan. Betul. Tinggi dia kan. Dia banyak dulu. Kadang kita berselisih dengan kenderaan dengan Cina besar mata kita dah macam nak menggila lah. Jadi saya rasa macam satu masalah pula buat diri saya. Jadi bila saya bersama dengan pertubuhan yang kedua, bukan nak mengatakan pertubuhan pertama itu tidak baik dan amalannya tidak baik, tapi mungkin Allah telah takdirkan satu perjalanan untuk pada pertubuhan yang kedua. Jadi bila saya duduk dalam pertubuhan tu, ada juga dia punya pengamalan dia, dan pengamalan tu membawa saya lebih kepada banyak sabar. Dan pernah satu ketika yang saya sendiri pun terperanjat dengan diri saya, bila saya berhadapan dengan satu Cina mabuk. Saya boleh bersabar, dan saya pun dah tak ambil pot pun tentang apa yang ditunjuk penumbuk saya tu. Kita pun tak ambil pot. Kita pun tengok, tak apalah, orang mabuk ni memang begitu. Jadi kat situ saya tengok ada satu perubahan yang saya tengok berlaku pada diri saya, yang saya tengok okeylah, baguslah. Ini kerana daripada join pertubuhan yang baru ni lah. Ya, kita nak kata tu tak sedapnya tu, ibarat macam pertubuhan pertama tu macam tak bagus lah kan. Taklah ini saya anggap macam yang pertama tu dia ada baik dia. Tapi yang kedua ni ada baik dan mengajar sesuatu pula pada top up ilmu. Jadi dekat situ yang saya lihat satu susunan Allah yang disusun kepada saya. Sangat kemas dan menyebabkan kita jadi rasa sayang dengan guru kita yang lama, ada manfaat yang lama. Yang kedua pun kita nampak ada manfaatnya. Betul. Sehingga kan kita yang nampak dia punya akhlak, ukhuwah, kasih sayang, dia menyebabkan kita rasa ada kelebihan ataupun ada susunan yang baik daripada Allah untuk saya. Sehingga adakah kerana daripada pertubuhan yang kedua tu, pertama dan kedua yang kita sebutkan sekarang, menjadikan cikgu sebagai karakter cikgu pada hari ni, ataupun ada lagi cerita-cerita sebaliknya sehingga kan karakter pada hari ini terjadi pada cikgu pada hari ini? Kalau kata karakter ni sebenarnya daripada zaman saya muda, bersama saya belajar dulu, saya belajar di saya banyak duduk, kadang-kadang duduk di tepi laut, saya merenung. Saya ingin menjadi satu manusia yang berguna untuk masyarakat. Masya Allah. Saya ingin mengorbankan diri saya untuk duduk dalam dunia yang boleh memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ya, betul. Jadi kadang-kadang dulu ceritanya macam kartun pun ada. Kalaulah ada kuasa macam Superman, boleh tolong orang. Betul. Rupanya Allah takdirkan saya bila rajin untuk saya bercakap-cakap dengan Tuhan. Akhirnya saya nampak dekat situ Allah pinjamkan saya ilmu perubatan yang boleh saya manfaatkan. Boleh berbakti. Jadi dalam dunia perubatan ni pun banyak pengalaman yang banyak mengajar hidup saya lah. Ada yang pernah jumpa dah habis satu semenanjung berubat, dah habis duit puluhan ribu. Jadi bila kita tengok seorang ayah bercakap pada saya, ini
mengubat dengan saya ni adalah orang yang terakhir, dan selepas ni kalau tak sembuh dia tinggal nak jual kenderaan dia je untuk sambung lagi. Tapi dekat situ Allah takdirkan sembuh dengan Alhamdulillah. perubatan saya. Saya bukan anggap itu daripada saya lah, cuma menjadi satu asbab. Dia Jadi pengantara Allah. saya. Ya, betul. Jadi banyak yang kita jumpa. Ada dulu satu kes di kolej jururawat, yang saya pun tak dapat berhubung seterusnya hingga selesai, yang sakit akibat daripada pernah membaca Bible. Oh, baik. Membaca Bible dan masuknya jin Kristian ke dalam tubuh dia. Dan kes tu kita tak, Tujuan dia membaca tu hanya bacaan santai sajalah. tujuan dia membaca tu adalah saya mungkin saya tak nak ceritakan sebabnya, tapi ada berkaitan dengan Akidahnya. akidah. Ya. Okey, baik. Saya faham. Jadi berkaitan dengan akidah ni, dia pun cuba membaca Bible tu dan menyebabkan jin Kristian ni masuk dalam dia. Jadi kita pernah cuba bantu, tapi Allah tak izinkan untuk sembuhan melalui saya. Jadi kita nampak penderitaan dia. Bila nampak penderitaan dia tu, kita tengok satu perkara yang kita rasa ingin membantu orang lagi untuk memperkuatkan kerohaniannya. Jadi sebenarnya kalau pada pendapat dan pandangan saya lah, sebenarnya apabila seorang Islam dia menjaga kekuatan kerohanian dia, insya-Allah memang tak ada apa-apa gangguan ataupun makhluk halus yang boleh memasuki dan Betul. badan dia lah. Itulah, pada pandangan saya kan, cikgu, Ya. dinding yang terbaik kepada seseorang manusia itu adalah akidahnya. Itu adalah the first defense lah. Ya. Kalau kita punya defense kita bagus, Ya. insya-Allah gangguan makhluk halus ni pun kurang, keimanan Ya. kita bagus. Jadi barulah apa kata orang mencegah jauh lebih baik daripada mengubati. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bercakap tentang orang tu ada kebolehan-kebolehan tertentu untuk menyembuhkan pesakit, pada saya seseorang tu tidak ada kebolehan pun, Betul. melainkan itu yang Allah Ta'ala takdir dan izinkan bagi dia. Betul. Kita ni hanya perantara. Perantara. Saya berminat apa yang cikgu cakap tadi. Cikgu bercakap tentang saya tidak diizinkan Allah untuk menyembuhkan penyakit orang tu. Ya, betul. Kemungkinan ada ustaz atau guru lain ataupun orang cerdik pandai lain yang mampu menjadi pengantar Allah untuk sembuhkan penyakit tu. Memang sangat wise lah, memang sangat bijak. Bila kita bercakap tentang kebijaksanaan, akan keluar input yang bijak. Masya Allah, Alhamdulillah. So, berkenaan dengan perkara itu, adakah itu menjadi titik permulaan kepada pertubuhan NGO kat belakang ni, Pertubuhan Ikatan Seruling Jati Malaysia ni? Daripada situ dia ada lagi jalan dia tu. Okey, baik. Okey, jalan selepas itu guru yang saya kasihi ini juga meninggal ketika waktu PKP. Jadi masa meninggal saya pun tidak dapat pergi ziarah disebabkan waktu PKP itu. Dan seterusnya saya berjalan beramal, amalan yang ada pada saya terus beramal. Dan tergerak jiwa saya yang daripada dulu dunia persilatan, dunia ilmuwan, dunia perubatan, dia makin melonjak-lonjak untuk pergi kepada dunia perjuangan. Masya Allah. Perjuangan ni untuk membela yang pada saya kalau perlu dibela, dia perlu bantu untuk membela. Sebab kadang-kadang bila individu ni dia nak membela, dia pertama kadang-kadang tak tahu jalan, tak ada siapa yang bersama dia, tak ada kekuatan, betul, tak ada dorongan semangat untuk dia. Jadi bagi kita yang ada rasa kekuatan ni, bila kita bersama dia, kita mengembeling benda tu boleh menyebabkan penyelesaian kepada permasalahan dia. Betul. Jadi daripada situ saya ada diajak untuk join di bawah
satu pertubuhan yang saya pun tak nak sebutkan lah. Okay, baik. Pertubuhan apa. Dan pertubuhan tu bila di situ bermulalah sebenarnya perjalanan saya pergi kepada membantu kepada sesiapa yang saya rasa saya perlu dibantu dan saya mampu untuk membantu. Saya cuba. Jadi bila perjalanan tu saya lakukan dan kita dah bergerak bersama dengan anak-anak buah saya. Anak-anak buah saya ini memang berasal pada anak-anak murid saya dululah. Jadi mereka dah faham dengan perjalanan saya sebab dah begitu lama bersama dengan saya. Dah tahu apa hati budi. Yeah. Jadi dekat situ mereka pun faham apa matlamat saya. Jadi kita meneruskan perjalanan yang lebih banyak membantu kepada asnaf. Bermula dengan asnaf, dan bila kita bermula dengan bantuan kepada asnaf ni, kita rasa seronok, kita rasa puas, buat baik kepada sesama kita kerana Allah, membahagiakan memang. Betul. Jadi kat situ yang bila perjalanan tu dah semakin rancak, dan di situ jugalah kita ada cuba menyelesaikan kes Along. Tak banyak. Buat setakat ni pernah ada 2 kes yang kita pun sebenarnya bukan nak buat kes Along ni, tetapi kita tengok penganiayaan yang lalu ketara yang dibuat oleh pihak mereka, yang menyebabkan kita cuba nak membantu. Dizalimi sangat. Jadi dekat situ yang tak ada kekuatan daripada saya, cuma kita rasa ada jiwa yang berkobar-kobar nak cuba membantu. Jadi dalam nak cuba membantu tu, kita cuba bergerak dalam tubuhan yang baru, tapi ada berlaku sedikit permasalahan dekat situ. Yang kita tengok kalau berlakunya terkait dengan undang-undang, kita mungkin akan berlaku permasalahan dekat situ. Sebab tiada pendaftaran yang diberikan kebenaran kepada kita untuk menjalankan. Baik, saya faham. Tugasan. Jadi dekat situ bila kita fikir-fikirkan dengan pengalaman yang lama, pernah kita jumpa dengan SB. Jadi kita takut bila perjalanan ni kita semakin rancak, masuk media sosial apa semua, bila kita dipanggil oleh pihak polis ke apa, kita tiada pendaftaran yang secara rasminya di dalam kumpulan ni, dia akan menjadi timbul pada saya akan menjadi satu masalah. Betul, je isu-isu lain. Isu-isu. Kita niat tu dah memang ada nak bantu. Tapi jalan tu kita kemaskan. Jadi dekat situlah tertubuhnya pertubuhan ini, Pertubuhan Ikatan Serunding Jati Malaysia. PISJM. Baik. Tertubuhnya di atas satu, pada mulanya saya memberitahu kepada ahli saya nak buka satu pertubuhan, dan bergabung dengan satu insan yang bernama Pak Aziz. Bernama? Pak Aziz. Kita panggil dia Pak Aziz lah, pasal dia ni orang Terengganu. Orang Terengganu yang dia banyak duduk di Kuantan dan Terengganu lah. Jadi bila kata Pak Aziz ni dia nak buka juga pertubuhan, kita pun memandangkan kita mempunyai matlamat yang sama. Jadi saya kata kita bergabung lah. Jadi Pak Aziz ni dia lebih kepada belah Pahang, Terengganu dan Kelantan. Ya, kerana saya dipahamkan tadi sebelum kita mula kita punya podcast ni, cawangannya Pahang, Terengganu, Kelantan, Johor ni HQ untuk Malaysia punya lah. Dan di sebelah kanan saya ni bukan sahaja seorang guru persilatan, seorang role model kepada masyarakat, especially orang muda. Sebab saya tengok banyak yang dalam pertubuhan kita ni orang-orang muda, ramainya, betul cikgu? Ya. Okey, orang muda bawah 40-an ke bawah lah. 40-an ke bawah. Okey. Dan selain tu seorang aktivis kemanusiaan, banyak membela orang.
banyak membela orang dengan izin Allah semua, sahabat-sahabat semua. Sebab kita nak buat satu, kalau tidak ada daya yang Allah Ta'ala izinkan bagi kita, maka tidak terjadilah perkara baik itu untuk berlaku. Cuma rezeki dari Allah. Dan cikgu ni juga adalah pengerusi untuk Malaysia punya. Satu Malaysia, Cawangan tu bawah cikgu ni. Semua dengan izin Allah. Alhamdulillah. Betul cikgu? Betul. Kalau salah, boleh tambah. Betul. Okay, Alhamdulillah. Okay cikgu, boleh carry on sikit lagi. Sebelum kita habiskan segmen 1 ni. Okey, jadi dekat situ yang bila kita dah mula bersetuju dan berbincangan bersama dengan Pak Aziz tu, jadi kita pun cuba Pak Aziz tu melantik saya untuk menjadi pengerusi dan saya meletakkan dia sebagai penaung. Baik. Pertubuhan ini. Dan kita mula mendaftarkan pertubuhan ini di bawah ROS. Register of Social. Semua kalau siapa tak tahu ROS. Okey, boleh teruskan. Okey, bila kita daftar, jadi dalam pendaftaran pertubuhan yang kita nak buat ni, kita syarat dia untuk dapat tahap Malaysia, kita kena ada ahli daripada 7 negeri. Ada cawangan lah. Ada cawangan. Alhamdulillah. Jadi kita pun dah dapat daripada Kedah pun ada. Perak juga. Dan Kelantan, Terengganu juga, Pahang dan Johor. Sabah Sarawak belum? Sabah Sarawak belum. InsyaAllah kan datang. InsyaAllah. Buat setakat ni yang kita dah rasmikan memang Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Jadi situlah bermulanya lah pertubuhan ni. Kita dah hampir nak ulang tahun pertubuhan kita setahun. Alhamdulillah. Kalau tak silap kita 17 hari bulan 3 2024 kita dapat secara rasmi pertubuhan ini diluluskan oleh ROS. Dan kini kita pun dah nak masuk bulan 3 kita ya, bulan betul 3 jadi kita dah nak setahun dah. Alhamdulillah. Nak setahun dalam perjalanan pertubuhan yang kita, yang saya anggap ini daripada perjalanan gabungan. Sebab dulu ni banyak kadang-kadang kita nak bergerak, bila kita ni ada lapisan, kadang-kadang benda yang kita tak boleh nak tembus, benda kita tak boleh nak tembus, sukar. Jadi bila dengan pertubuhan ni mungkin mudah nak berjalan lebih telus, lebih telus lah pada saya lah, begitulah. Tapi kalau perjalanan untuk NGO ni kan, dengan izin Allah jadikan satu platform ataupun bercatan untuk melakukan kebajikan di dalam ideologi cikgu sendiri dan rakan-rakan yang lain lah. Dari kata negeri tadi, berapa 7 negeri tu, saya rasa ini satu peluang yang baik lah. Atas izin Allah juga. Sebab yelah, kita ni kalau kita nak bergerak dalam satu pergerakan tu, kita punya prinsip dengan ideologi tu kita perlu seiring. Betul. Kalau kita bermatlamat dengan perkara ni, maka dengan perkara ni lah bersama-sama insyaAllah saya akan doakan dengan izin Allah pertubuhan Ikatan Seruling Jati Malaysia akan terus berkembang sampai Sabah Sarawak, seluruh negeri ada insyaAllah. Bukan saja ada ahli-ahli yang hebat-hebat dengan izin Allah, tapi ahli yang sanggup memperjuangkan satu kebaikan tu di jalan Allah dan untuk masyarakat bersama insyaAllah. Segmen 1, saudara-saudari, kita dah nak habis segmen 1. Dah kenal dengan cikgu kita, seorang manusia yang diizinkan Allah ada keluarbiasaan sendiri. Mungkin kita nampak cikgu ni di mana-mana kat Batu Pahat kita ni, bandar kita yang dirahmati, kat pasar ke, kat BP Mall ke, kat mana-mana ke mungkin. Inilah orangnya. Saya sendiri pun kadang pernah nampak juga, tapi saya tak kenal. So hari ni saya kenal seorang, pada pandangan kita seorang yang biasa saja, tetapi memiliki rahsia yang luar biasa di hati dia dan apa saja yang dia buat. Alhamdulillah, Masya Allah. Kelebihan kita datang daripada Allah, dan dari kelebihan tu terkembalikan juga hanya kerana Allah, supaya insya-Allah menjadi sebab kita duduk sama-sama di syurga Allah insya-Allah, mudah-mudahan nanti. Amin, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Okey, segmen 1 kita tamat hari malam ni. Jadi kita jumpa balik. Kita jumpa balik pada segmen 2. Segmen 2 kita akan berbicara tentang pengalaman yang jauh lebih luas lagi daripada segmen 1. InsyaAllah kita jumpa sekejap lagi. Alhamdulillah.
awak semua suka makan snack tak? Sebab dekat tangan saya ni ada satu snack yang bernama MF Stick. So basically, MF Stick ni dia ada 3 jenis pedisa tau. Dia ada spicy cheese, BBQ and sweet corn. And kalau awak nak tahu, ianya datang dengan 2 saiz, iaitu mini pack dan jumbo pack, dan harga dia sangat murah. So kalau awak nak tahu berapa harga dia, jangan lupa follow MF Stick HQ. Ingat, MF Stick reach us. Bye-bye. Halo. Guten Abend dalam bahasa Jerman yang bermaksud ataupun good evening lah. Good evening. Guten Abend. Guten Abend bahasa Jerman. Okey. Saya Ich bin Muzaffar. Ya, ini maksudnya saya Muzaffar. Okey. Segmen 2. Segmen 2 sama lagi dengan seorang yang luar biasa. Setiap manusia ni sebenarnya memiliki keluarbiasaan. Cuma dengan izin Allah sahaja, keluarbiasaan tu boleh menjadikan kita pop up menjelah daripada individu yang lain berbilion manusia di muka bumi Allah ni. Menjadikan kita berbeza, menjelah. Inilah sebelah saya. Ni cikgu kita daripada segmen 1. Sekarang kita berada di segmen 2 semua. Saudara-saudari, alhamdulillah, masya-Allah, Allah Taala izinkan kita bersama kembali, dan saya rasa memang sangat gembira lah, bertuah lah saya pada malam ni, alhamdulillah. Kita dah bersama dengan ramai yang panel-panel hebat-hebat. Cik Man dah bersama dengan panel tu, panel ni. Dikin pun sama dah, panel tu dengan panel ni. Masing-masing semua ada keluarbiasaan dengan izin Allah. Semua Allah Ta'ala meminjamkan kita dengan rahmat baiknya Allah, ilmu, pengalaman untuk menjadikan lahirnya kita sebagai satu individu dengan ilmu yang dipinjamkan tu untuk berbakti kepada manusia. Dan inilah orang sebelah saya, bakti kepada manusia. Terlalu mudah kita untuk membuat amal dan kebaikan, terlalu mudah juga untuk kita bermaksiat dan menzalimi diri kita sendiri. Tetapi kenapa kita memilih untuk menzalimi diri sendiri, sedangkan rahmat Allah tu terhidang dengan penuh dengan kebaikan. Bukan susah pun. Baik, dengarlah podcast ni. Ya, senanglah kita mendapat kebaikan daripada Allah, insya-Allah. Okey, kalau saya bercerita, saya saja nak bercerita dah 40 minit. Nanti campur dengan kita punya panel 40 minit, dah jadi 80 minit. Lama sangat. Okey, so cikgu, alhamdulillah kita kembali semula. Kita di segmen kedua, insya-Allah, bersama dengan seorang yang hebat, pengerusi Malaysia, Pertubuhan Ikatan Seruling Jati Malaysia. Saya tengok tak ada seruling, ada semut. Kenapa semut, cikgu? Kenapa tak mungkin binatang-binatang yang lebih gagah, cikgu? Seperti gajah, besar gagah, ataupun mungkin badak. Produser kata badak apa? Badak air ke badak sumbu? Mungkin sumbu lah. Badak sumbu garang sikit. Ataupun mungkin haiwan kesukaan saya pandai berkungfu. Kungfu panah. Mungkin. Kenapa semut, cikgu? Boleh cerita sikit? Kenapa? Mungkin ada rahsianya kan? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya cerita ni agak kelakar dan agak menjadi satu perkara yang joke lah, kita joke. Okey, baik. Sebenarnya daripada perancangan awal, nama Seruling Jati ni sebenarnya telah dipilih oleh penaung saya, Pak Aziz ni lah. Yang orang Terengganu tadi? Ya. Okey, baik. Jadi dia telah meletakkan nama asal Pertubuhan Seruling Jati Malaysia. Tapi bila pendaftaran awal dibuat oleh satu individu yang lain, dan bila pendaftaran itu tidak dapat diteruskan, jadi diambil alih oleh saya, maka dia mesti tidak boleh menggunakan nama yang sama. Jadi itu yang kita tambah jadi Pertubuhan Ikatan Seruling Jati Malaysia. Baik, faham. Okey, di situ bila dah ada nama, kita dah mula nak menciptakan satu kita panggil logo, lambang lah. Okey, baik. Lambang. Pengenalan dan identiti kita. Ya, identiti. Okey, masya-Allah. Jadi bila asalnya saya suruh daripada budak-budak saya mencipta logo.
Ada yang logo cipta dah kita tengok dah macam kumpulan apa, orkestra pun ada. Yelah, dia ambil mungkin daripada seruling kan. Seruling. Daripada seruling. Jadi dekat situ beberapa kali yang bila dia buat ni, jadi bila kita ajukan juga kepada penaung kita Pak Aziz ni pun dia kata macam tak kena aje. Jadi saya cakap tak apalah, saya cuba mencari ilham. Saya pun minta dengan Tuhan, ya Allah, aku ni tak pandai, jadi aku cubalah kau berikan aku satu ilham untuk aku menciptakan logo. Jadi waktu tu sebenarnya saya terpandang, bila mencari dalam Google ni, saya terpandang satu logo Ferrari. Oh, Ferrari. Sebagai gambar kuda. Kuda menari. Saya pun terfikir, kadang-kadang bila kita lihat satu logo-logo yang hebat, dia cuma mempunyai satu logo yang simple, tapi namanya begitu gah dan hebat. Betul. Jadi macam Lamborghini pun lembu je. Ya. Okey. Jadi bila saya melihat di situ, saya mengambil daripada bentuk luar dia tu sebenarnya daripada kalau tak silap tadi lah betul Lamborghini kalau tak silap. Dia perisai dia lah, macam perisai dia ni untuk shape luar. Perisai luar tu. Lepas tu dan bila kita nak meletakkan seruling tu macam tak berapa menarik pada saya lah. Pasal seruling tu hanya gambar sebatang seruling. Jadi saya meletakkan binatang, dan binatang biasanya saya tidak merendahkan pada mana-mana, cuma biasanya meletakkan binatang-binatang macam contoh macam Johor pun kita ada harimau. Dan biasanya binatang-binatang yang singa ke, binatang yang orang tengok tu macam gah. Ya. Tetapi saya pun terfikir pada satu perkara yang kita ni, satu insan manusia ni kena gigit dengan semut api pun dia punya meloncat dia pun boleh tahan. Besar, macam besar pasir. Jadi saya melihat di situ seekor binatang yang Allah ciptakan, yang pada saya kecil tetapi mempunyai bisa yang boleh membuatkan kita terasa walaupun badan kita betul sasa pun. Jadi saya melihat di situ, saya ingin menggunakan satu lambang yang hanya sekadar semut tetapi dia mempunyai bisa dia tersendiri. Dan semut ni saya meletakkan, saya suka kepada dia punya kerjasama. Betul. Itu mesti fikirkan juga. Kerjasama yang Allah tunjukkan kepada kita manusia. Kerjasama dia tu menghasilkan satu tugasan yang kadang kita tengok semut ni dia boleh mengangkat satu jauh lebih besar pada badan dia. Ya, betul. Jadi kat situ saya meletakkan semut. Jadi bila saya meletakkan semut ni sebagai satu, saya Google lah, saya mencari gambar semut. Meletakkan semut ni menjadi satu pertikaian kepada Pak Aziz dan juga sahabat saya yang lain ni lah. Kenapa semut? Jadi kat situ saya telah menjelaskan kepada dia apa yang saya fahamkan berkaitan dengan kerjasama, berkaitan dengan kecil tetapi berbisa. Akhirnya mereka faham dan termaktublah gambar semut tu di dalam kita punya logo lah. Macam saya sendiri kan cikgu, saya ni orang luar dan saya pertama kali tengok logo semut ni, saya memang tak ada lain lah yang saya nampak dan saya faham tu pada saya lah. Saya tak tahulah daripada individu lain ataupun pada producer atau pada kita punya camera assistant kita atau orang luar dan lain, tahu pengamatan dia macam mana. Tapi saya sebagai orang luar, apa yang saya tengok, letak semut untuk NGO yang berkaitan dengan kemanusiaan dan kebajikan ni, saya rasa salah satu simbolik yang agak baik. Sebab memang memang kita tahulah semut ni memang dicipta oleh Allah SWT, ada kelebihan dia. Ianya boleh bergerak, bekerjasama je bagus. Memang kenalah dengan pertubuhan ni. Dan kemudian rajin. Kemudian lagi satu, saling bantu. Lepas tu yang tadi saya suka, berbisa. Itu saya tak terfikir. Tapi betul, ni semut merah. Boleh nampak kamera mungkin. Semut merah, semut api semut api berapi tau. Itu kadang-kadang kalau lepas hujan Pak Jack semua tahulah, lepas hujan dia naik tau. Kalau tempat tu ada busut,
ada apa, busur tua api. Ya. Tiba-tiba dia pijak, seekor je cukup lah termasuk sampai ke apa. Ya Allah. Bisa. Ya, betul. Brilliant, bijak. Okey dah tengok, boleh. Carry on. Jadi di situlah sebenarnya bila perkara-perkara ni terjadi, jadi pelikkan kepada sahabat ni pun, saya bila sampai hari ni lambang ni secara rasminya jadi lambang Suling Jati ni, saya menganggap dia adalah satu susunan daripada Allah. Masya Allah. Allah lah yang memberikan ilham, Allah lah yang menjadikan lambang ini termaktub di dalam pertubuhan ini, dan membuatkan saya rasa saya semakin kecil dan tidak mempunyai apa-apa melainkan satu ilham yang datang daripada Allah. Subhanallah. Jadi saya tidak ada meletakkan, walaupun benda ni kalau ikut jalan ceritanya lambang ini adalah saya yang cipta, tapi bila jalan cerita yang kita faham, yang macam saudara Muzaffar cakap tadi, kita dekat situ kita terus dapat merasakan bahawa benda ni semua banyak satu ilham yang Allah berikan untuk mengajar diri kita untuk dalam dunia kebajikan ni. Betul. Dunia untuk membantu ni. Jadi dari permulaan awal pun kita tengok dekat sini, bila kita meletakkan satu matlamat ini kita buat atas kerana Allah, Allah akan bersama kita untuk membantu dalam perjalanan. Amin. InsyaAllah. Jadi kat situlah bermulanya di dalam perjalanan pertubuhan ni lah. Jadi pertubuhan ni kita telah bermula secara ahlinya di Johor dan di Pahang sebenarnya asalnya. Tapi yang cikgu cakap tadi, nak dapatkan pendaftaran Malaysia, dalam status Malaysia tu dia perlu ada 7 negeri. Macam mana boleh datang lagi ramai-ramai ni? Yang datang ramai ni sebenarnya daripada kalangan Pak Aziz punya sahabat-sahabat lah. Oh, follower. Ya. Pak Aziz ni juga di kalangan orang yang hebat. Yang menjadi satu manusia idola juga buat saya. Sebab perjalanan dia adalah satu perjalanan yang meletakkan kebajikan ini adalah yang utama dalam kehidupan dia. Tapi itulah kan cikgu kan, kalau kita berideologi dan kita ada prinsip untuk melakukan kebajikan sebagai ibadah, dia menjadi sedap. Dia macam syok manis lah. Dia setengah-setengah orang lah. Saya bukan nak cakap lah. Jadi trend ketika ni mungkin musim banjir, sibuk nak tolong orang. Saya taklah mengatakan selalu benda baik ni Allah Ta'ala yang dorong. Tapi kadang-kadang boleh jadi datangnya daripada syaitan juga. Kau buatlah ibadah, kau buatlah baik, tapi kerana ingin menunjuk ikut trend. Tapi saya tengok banyaklah NGO, bukan saja NGO Ikatan Suling ni, memang dia bermati-matian sehabis sebaik buat kerana kemanusiaan dan kerana Allah. Jadi kita sendiri sebagai orang luar yang biasa ni pun rasa macam insya-Allah kau ni memang Allah Ta'ala izinkan untuk beribadah untuk perkara ni. Jadi kita tak dapat nak membantu. Saya sendirilah, macam saya tak dapat membantu secara terus, saya mungkin kadang sedekah sikit, saya doakan macam tu insya-Allah. Menarik cikgu. Alhamdulillah. Cikgu carry on. Okey. Jadi bila tadi kita punya tadi saya kembali pada Pak Aziz tadi lah, matlamat kita ni sama, dan dia terus bergerak untuk menggerakkan Pahang, dan saya cuba menggerakkan di negeri Johor lah untuk perjalanan perjuangan ni. Dan saya kembali tadi pada Pak Aziz tadi yang punca asal tadi, bila saya menganggap dia sebagai salah seorang idola. Dia ni memang cakap dengan saya, dan bila saya melihat daripada perjalanan hidup dia pun, memang rezekinya tak pernah putus. Alhamdulillah. Disebabkan satu asal perjalanan kebajikan yang dia memang tak pernah putus-putus. Dan dia berani mengeluarkan segala apa harta yang dia ada untuk jalan dalam kebajikan. Sebab lah. Tetapi memang nampak, dan dia pun cakap dengan saya, dia begitu yakin kerana sekian lama dia duduk dalam dunia kebajikan ni, dia tidak pernah kekeringan keuangan. Betul lah. Sebab kita ni jadikan dia ibadah. Rezeki itu datang pada Allah, tidak ada datang bersumber lain. Jadi kalau kita buat, kita belanjakan di jalan Allah,
maka Allah Ta'ala yang akan cukupkan bagi kita lah. Ya. Betul lah cikgu kan? Ya, betul. Betul cikgu. Jadi perjalanan ni kembali juga pada diri saya yang pernah saya pun jatuh sakit, yang bila kita diajar oleh Tuhan berkaitan dengan sakit ni, waktu saya sakit itu hari, duit ni tidak memberi makna apa pun buat saya. Yang kita fikir nak sihat balik. Ya. Jadi ketika tu saya sampai cakap dengan isteri saya, berapa kita bayar lah untuk kita kembali kepada sihat. Dan dalam perjalanan saya kembali sihat pun agak pelik. Dan saya sihat tu memang Allah takdirkan bukan dengan ubat, bukan dengan apa. Walaupun saya masuk juga hospital, tetapi perjalanan kesembuhan saya tu terjadi di atas 3 sembahyang. Subhanallah. Jadi itulah, kalau nak bercerita ni kadang-kadang kita takut. Kita ni pun bukan di kalangan orang-orang yang baik. Kita bukan daripada kalangan orang-orang yang memang soleh ke, kuat ibadahnya. Cuma dalam perjalanan hidup saya ni, saya meletakkan bila Allah didik kita kepada jalan untuk memperkukuhkan keimanan tu, saya rasa kat situlah perjuangan saya untuk mencari saham akhirat ni lebih berkobar-kobar lah. Masya-Allah. Itulah yang menyebabkan jadi tertubuhnya Suling Jati ni, dan kita cuba menjalankan kerja-kerja kebajikan. Jadi kerja-kerja kebajikan dalam Suling Jati ni sebenarnya, bila ada di kalangan masyarakat yang tanya, sebenarnya Suling Jati ni buat apa? Okey, Suling Jati ni buat apa? Saya mengatakan bahawa Suling Jati ni sebenarnya kita cuba membantu dari segala sudut yang mereka rasakan mereka meminta bantuan, dan kita melihat dari sudut itu kita boleh membantu. Baik. Jadi banyaklah yang kita pernah cuba bantu, dan kadang-kadang benda tu menjadi satu perkara yang kelakar juga. Permasalahan daripada rumah tangga, permasalahan daripada Along, warga asnaf, berkaitan dengan perkara tidak ada pembelaan kepada majikan, dan juga daripada perkara-perkara sosial berkaitan dengan anak-anak, berkaitan dengan pernah juga orang gila yang pernah kita cubalah membantu. Jadi saya lebih kepada ayat umumnya, kita cuba membantu masyarakat daripada sudut yang kita rasa kita boleh bantu. Kita akan bantu sehingga masalah itu selesai, InsyaAllah, dengan izin Allah. Dengan apa yang saya rasakan, kemampuan yang kami ada. Jadi bila pergerakannya begitu, kami menggunakan ataupun berlatar belakangkan NGO untuk bergerak, untuk dalam membantulah. Dan benda ni sebenarnya kadang-kadang orang tanya, ada juga individu yang bercakap dengan saya, nak glamour ke, kuasa ke, duit ke, mungkin politik ke, politik ke. Jadi saya terpulang kepada mana-mana pihak individu yang ingin memandang kita daripada sudut mana. Cuma pasal waktu kita ada nak membuat satu program misi banjir di Kelantan. Tahun bila? Tahun ni. Kita tahun ni? Yang banjir yang baru-baru. Baru-baru ni lah. Ya. Awal tahun itu. Ya. Kita cuba nak beri bantuan tu, kita adalah minta sumbangan-sumbangan daripada masyarakat. Ada yang bertanya kan, Suling Jati ni ataupun minta sumbangan ni scammer ke? Jadi kat situ saya terfikir bahawa sebab Suling Jati ni belum lagi dikenali secara umum kepada masyarakat dalam. InsyaAllah cikgu, InsyaAllah podcast ni akan membantu sedikit. Ini pun atas seluruhan Allah. Ya, betul. Sebab niat kita ikhlas untuk mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan ramailah yang dengar, dan ramailah kalau lebih kenal Suling Jati Malaysia, dan akan tahu
niat tulus hatinya tu untuk kata orang tu buat pergerakan demi kebaikan bersama, insyaAllah. Okey, jadi carry on. Okey, jadi bila dalam perjalanan Suling Jati ni, saya nak membawa satu perjalanan yang telus dari segi sudut keuangannya, pengurusannya. Saya memang dalam perasmian saya di Kelantan tu hari, saya memang beritahu kepada ahli-ahli di sana masa perasmian tu bahawa memang segala perhubungan boleh menerusi kepada setiausaha saya, dan semua ahli boleh untuk melihat kita punya akaun, boleh membuat aduan secara direct kepada setiausaha kalau tak puas hati apa-apa semua. Ya, baik. Sebab kita tak nak perkara ni berlaku permasalahan. Contohnya ada ketua di dalam cawangan negeri yang membuat permasalahan yang menyebabkan ahli tidak boleh berhubung dengan kita di HQ, menyebabkan benda tu menjadi satu masalah di negeri tersebut. Sebab ini berdasarkan daripada pengalaman ataupun permasalahan yang pernah kita jumpa sebelum ni. Jadi kita cuba nak meletakkan perkara tu semua berada dalam telus silaturahim tu, tidak ada membezakan di antara pengerusi yang mempunyai pangkat, yang berada ahli di bawah, ahli-ahli biasa semua, masyarakat, semua boleh berhubung. Cuma perlu melalui saya punya setiausaha, dan permasalahan tu kalau perlu kepada saya, dan mungkin boleh berjumpa terus dengan saya. Bila perjalanan yang telus ni, kita mungkin boleh mengetahui apa yang mereka ingin utarakan, apa yang mereka ingin memberi tambah baik kepada pertubuhan kita. Mungkin kita boleh mudah nampak kita punya silap. Sebab saya pun menegur kepada ahli-ahli dan juga AJK saya, sebenarnya dalam menjadi seorang ketua ni, yang kita paling takut adalah satu perkara yang tanpa kita sedar kita telah menjadi manusia yang mungkin mengkhianati ke, merasakan diri telah mempunyai kuasa. Jadi saya memang takut pada perkara tersebut. Dalam masa yang sama, kita juga bimbangkan seandainya perkara tu kita meletakkan kepada individu yang lain, yang menyebabkan mereka ni menjadi satu ketua yang membawa satu jalan yang boleh nak ditempuh. Jadi saya memang selalu memperkatakan perkara ni kepada saya punya ahli. Seandainya ada berlaku kesilapan daripada saya, sila tegur. Sila tegur, mungkin boleh bercakap dengan cara hikmah, mungkin boleh berjumpa dengan saya untuk saya perbaiki. Sebab saya anggap pertubuhan ini adalah satu amanah daripada Allah, dan saya tidak mengatakan bahawa kita je lah Pertubuhan Suling Jati ni yang paling betul, yang paling terbaik. Tidak. Cuma benda tu kita tak nak pertubuhan ini menjadi satu perjalanan yang pada mulanya baik dan akhirnya menjadi rosak akibat daripada keegoan atau kesombongan bila sesuatu pertubuhan ni dah dikenali. Betul. Jadi kat situlah antara benda yang paling kita takut ni dah. Kuasa tu boleh mengaburi mata kita, iman kita, apa semua. Betul. Sebab dari sudut yang pernah kita jumpa lah daripada satu pertubuhan, banyakkan pengkhianatan dari segi kewangan duit pertubuhan, duit amanah yang diberikan. Jadi itu hari yang bila saya membuat satu program di Kelantan, kita ada juga memohon sumbangan kepada syarikat-syarikat. Jadi kita dah maklumkan kepada, saya ada buat juga satu video yang saya pernah maklumkan bahawa duit yang kita dapatkan daripada Johor sebanyak 4,000, memang kita gunakan duit tu 4,000 tu untuk memberikan barang bantuan, dan gerakan kita semuanya memang kita menggunakan duit secara peribadi. Jadi dekat situ saya nak mengajar kepada memang ahli-ahli saya bahawa kita perlu ada sikap dan sifat pengorbanan dekat situ untuk dalam dunia perjuangan. Sebab memang ada juga insan yang cakap dengan saya, NGO ni tak salah untuk menggunakan duit sumbangan untuk sebagai satu gerakan pengangkutan,
Tapi saya banyak mengajar pada ahli saya, kita jangan membiarkan orang lain mendapat saham akhirat sedangkan kita tak ada menyumbang saham akhirat. Betul, saya faham. Dia punya ideanya berbentuk orang tu dah sumbang kita sekian duit, apa salah kita pula sumbang pula, at least duit minyak ke. Betul. Untuk bergerak macam tu. Betul-betul, insyaAllah. Takkan kita nak sumbang dari sisi tenaga kan. Kita boleh letak duit minyak RM10, RM20, Alhamdulillah. Sebahagian daripada sumbangan kita juga. Alhamdulillah, insyaAllah. Itu yang di dalam saya punya keahlian saya lah. Saya memang sangat galakkan dan banyak menyuruh pada ahli saya sebenarnya untuk mendapat satu keberkatan dalam dunia pendapatan pekerjaan masing-masing. Jadi keluarkanlah zakat, keluarkanlah satu pengorbanan untuk pada jalan kebajikan. Dan kita memang kalau dibelah Batu Pahat, dibelah buat setakat ni kita Batu Pahat dan Sembah Renggam, kita memang ada pemberian kepada asnaf secara bulanan. Alhamdulillah. Bulanan yang kita berikan berdasarkan daripada satu analisa yang agak teliti daripada ahli-ahli kita lah kepada asnaf-asnaf ini. Dan perkara ni pun saya ada juga dimaklumkan oleh daripada kedai yang kita ambil pada barangan ni. Barangan kita memang kita sangat support kepada barangan Faizah. Alhamdulillah. Faizah. Dan saya memang orang Batu Pahat. Ya, orang Batu Pahat kita. Kita memang bermatlamat, saya cakap memang kita nak memberikan barangan kepada asnaf ni, kalau boleh produk semua yang bagi tu biar 100% daripada kalangan produk orang-orang Islam. Dekat situ supaya ada keberkatannya di situ. Dia pun nak tumpang juga sama akhirat. Ya. Jadi kat situ bila kita ada berbual dengan akak di kedai Faizah ni, dia pun pernah bertanya kepada kita, adakah kita membuat analisa dalam pemberian barangan pada asnaf ni. Kita cakap kita memang Suling Jati memang sangat menekankan berkaitan dengan penyelidikan tentang asnaf ini, sama ada dia memang layak dibantu atau tidak. Baik. Dekat situlah yang kita buat setakat ni, antara aktiviti secara bulanan, dan duit itu memang duit daripada ahli-ahli kita, sumbangan yang kita anggap sebagai sumbangan daripada duit zakat pendapatan untuk kita cuba bantu pada asnaf-asnaf di Batu Pahat. Mungkin pada semua yang kita boleh nak revise balik lah kan. Mungkin pertubuhan ni baru berusia 1 tahun dalam tempoh rakaman kita ni lah. Kalau awak tengok pada tahun depan, dah jadi 2 tahun lah. Kalau tengok 3 tahun, dah 3 tahun lah usia pertubuhan ni. Tapi pada tempoh rakaman ni, usia pertubuhan ni adalah 1 tahun. Walaupun usia pertubuhan ni adalah 1 tahun, tetapi perjalanan perjuangan di dalam ber-NGO, berkebajikan, lebih daripada 1 tahun. Mungkin 20-30 tahun? Cikgu, ada? 20 tahun kalau daripada mungkin dalam 10-15 tahun adalah. 10-15 tahun ber-NGO bersama masyarakat. Jadi pengalaman itu luas, Alhamdulillah. Ber-NGO bukan kosong saja. Ada setengah orang nak ber-NGO kerana nak dapat duit, NGO kerana nama, nak ber-NGO kerana trend terkini, atau ber-NGO untuk, macam tadi cikgu cakap, popular, atau nak mendapat dengan platform. Tapi saya bersama dengan cikgu kita pada malam ni, saya melihat daripada latar belakangnya, di balik tabir dan juga di depan kamera ni pun, saya melihat perjuangan Ikatan Seruling Jati ni satu perjuangan yang ikhlas, insya-Allah ikhlas dan unik. Ada sedikit unik lah perbezaan dengan NGO yang lain. Alhamdulillah, insya-Allah. Okey cikgu, belakang saya ada Isuzu D-Max. Kita biasa dekat dalam Pedaski Podcast, pedas menyengat. Pedas tak, producer? Pedas sangat. Okey. Dia akan bersama dengan panel punya kenderaan. Di belakang kita ni ada kenderaan Isuzu D-Max 2.5 TD. Okey. Nombor flat nanti bela, insya-Allah. Tapi tak kot, biar orang kenal lah kot. Daripada ni Ikatan Suling Jati,
kenderaan ni apa storynya cikgu? Adakah kenderaan ni memang pergi banjir tu? Mesti banjir bawa ni tak? Ya, masih banjir. Masya Kita bawa ni Allah, lah. berjasa. Memang ini backbone lah, tulang belakang kepada Ikatan Suling kalau nak buat angkat barang banyak. Betul. Macam itulah, insyaAllah. Mantap. Satu NGO yang saya bangga lah di Batu Pahat ni. Batu Pahat ni banyak, ramai sebenarnya orang-orang yang luar biasa, NGO dan sebagainya. Tetapi kita ditakdirkan Allah untuk kita bersua pada malam ni dengan berkat sahabat saya. Sampai kita bersua. Dan sahabat saya itu pun memang ahli juga dengan NGO ni. So kita dapat bersama. Dan saya sendiri jauh di hati sanubari saya berasa macam mungkin satu hari nanti kita di Pedaski Podcast boleh turun sama-sama nak buat program kebajikan mungkin producer, insyaAllah. InsyaAllah kita boleh buat program kebajikan bersama-sama, ataupun kita boleh buat talk show, boleh buat ceramah, boleh buat program dakwah bersama, insyaAllah. InsyaAllah bersama. Sebab asalnya saya pun juga terlibat juga dalam NGO dan dakwah secara terbuka bersama rakan-rakan ustaz yang lain, dan mungkin juga menjadi asbab kita pada malam ni untuk melakukan program dakwah yang dalam konteks Ikatan Suling punya objektif. InsyaAllah kita dah cerita tentang cikgu punya pengalaman muda sampai umur sekarang. Umur dirahsiakan tuan-tuan. Manis orangnya, katanya umur 40-an. Saya tengok macam umur 28. Tapi katanya 40-an. InsyaAllah. Muka suci, bersih, awet muda, insyaAllah. InsyaAllah. Dan kita juga dah berbual tentang pengalaman perubatan dalam Islam. Saya pun tidak terfikir pun. Saya hanya datang, mungkin hari ni kita nak berbual tentang aktiviti kemanusiaan, aktiviti membantu orang susah dan sebagainya. Dan memang kita kenal perkara tu. Tapi tak sangka pula ada latar belakang dalam perubatan tradisional. Dan mungkin kita boleh buat satu segmen lain pada akan datang. InsyaAllah kalau permintaan komen di bawah atau like ke atau apa saja di bawah ni nak minta cerita tentang perkara tu, kita juga boleh adakan satu topik atau episod yang lain tentang perkara tu. Selalunya cerita-cerita tentang perubatan Islam yang orang suka. Banyak iktibarnya juga di dalam tu bagi orang yang memfikirkan kepada iktibar, insyaAllah. So, NGO ni memang pada saya memang Alhamdulillah, walaupun usianya muda, tetapi pengalaman orang di dalamnya seperti tadi, siapa? Pak apa tadi? Pak Aziz. Pak Aziz orang Terengganu tu sini berpengalaman, ahli-ahlinya dalam pun berpengalaman, cikgu sendiri pun berpengalaman. Dia muda daripada segi nama dan daftar pendaftaran pertubuhan RS tu sendiri, tetapi di dalamnya digerakkan oleh orang-orang veteran. Masya-Allah. Yang berpengalaman luas dalam tertentu. Tadi cikgu ada bercakap tentang Along. Dia bercakap tentang menolong Along. Bukan menolong Along, nak nolong Along tu kenapa? Allah, nak menolong mangsa Along tu ada sejarah. Satu. Tolong Angah. Angah tu mungkin buat bisnes catering. Mungkin dia buat bisnes catering, perlu ditolong. Boleh buat job tepi, insyaAllah. Okey. Ada cerita sikit, cuba sedikit tentang yang kita sebutkan tadi, cikgu sebutkan tentang Along, pengalaman Along ke macam mana ke. Sebab kadang-kadang Along ni kita cakap tindakan dia orang dia di luar batasan kemanusiaan dan tak fikir oleh kita cikgu kan. Mungkin cikgu boleh share sikit, ada satu dua pengalaman. Okey, berkaitan dengan Along ni, saya tak ada banyak pengalaman. Cuma ada lebih kurang 2 pengalaman. Yang dulu ada satu lah. Okey, saya cerita daripada dulu tu. Ada satu daripada anak murid saya, punya sepupu lah, yang meminjam Along berpunca daripada 1,000. Biasa teka 1,000 menjadi 100,000. Lebih kurang terdekat, saya ingat 15,000. Allahu Akbar. Itu memang riba habis lah, ya Allah. Sebab dia kadang-kadang Along ni dia pandai. Dia pinjam 1,000, nanti dia akan ada bunganya, kemudian dia suruh bayar dia punya bayaran tu. Nanti dia pandai, dia suruh kawan dia pula telefon untuk meminjam dengan kawan dia. Jadi jumlah dia lebih kurang dah jejak dekat 15,000 yang dia bayar. Yang dia dah bayar saya tak ingat.
Tapi lebih pada 1,000 lah San cakap. Lebih. Oi, lebih, gila. lebih. Memang lebih dan banyak dan bayar. Yang kita jadi kesian tu, dia maknya dah sampai jual rantai emas. Semua dah cubalah. Sebab mungkin disebabkan kena ugutan alung lah. Ugutan. Itu yang tak tahan tu. Dia ugut bunuh lah. Dia ugut bunuh. Jadi datang ke sini. Bila datang ke sini, kita tengok semua yang saya sukanya tu, bayaran semua, resit semua memang dia ada simpan sebagai bukti. Dan bila kita tengok dan kita kira kan, memang bayaran tu telah melampaui batas. Daripada RM1,000? Ya. Aduh. Jadi bila kita tengok dekat situ, kita rasa kesian. Kat situ saya rasa marah. Saya cuba nak hubungi Along tu. Dan saya hubungi dia tak angkat. Dan saya ada WhatsApp kepada dia, memberikan alamat rumah saya. Saya kata kalau nak duit datang rumah saya lah ambil. Jadi dekat situ tak datang pun. Dan Alhamdulillah dengan takdir Allahnya, bila kita campur tangan di situ, selesai. Ambil masa berapa lama tu cikgu? Malam tu dia jumpa dengan kita. Along tu? Tak, daripada budak tu. Sebab dia ni sebenarnya melalui talian telefon. Jadi kita ada kita minta nombor Along ni. Saya campur tangan. Saya kata jangan kacau budak ni. Kalau nak apa-apa boleh hubungi saya. Saya letak telefon saya. Saya rasa dah geram. Kita rasa agak marah. Saya berikan alamat rumah saya. Dia kata nak ambil duit dekat sini lah. Saya kira abang dia, saya kata. Alhamdulillah lepas tu dia tak ganggu lah. Alhamdulillah. Dia macam mengambil kesempatan lah. Dia mengambil kesempatan kepada orang yang dia rasa dia boleh tindas. Betul. Sebab bayaran tu saya tengok telah melebihi daripada apa yang dia pinjam, dan benda tu membuatkan bunga dia tinggi di atas satu penindasan yang sangat dahsyat. Daripada 1,000 kepada 15,000. Ya Allah. Bila peristiwa ni? Dah. Ini peristiwa yang agak lama lah. Ini saya cerita daripada mulanya dululah. Agak lama lah dah saya ingat. Tapi saya dah duduk sini lebih kurang dalam 8 tahun lepas lah. Baik, Alhamdulillah. 9 tahun lepas. Jadi bila yang agak terbaru jugalah yang kita ada cuba menyelesaikan ni. Kita memang tak ada niat untuk membuat kes Along ni. Cuma bila satu penindasan, bayanglah kalau dia kena bayar sebanyak 1,500 sebulan. 1,500 dalam keadaan yang dia dah cuba untuk kerja siang dan malam. Dan saya pun fikir kalau saya pun kena sampai 1,500, saya pun mungkin tak mampu. Pinjamnya berapa tu? Jamnya dah berlapik-lapik. Dia bermula daripada 1,000 lah. Aduh. Saya dimaklumkan masa tu dah hampir dekat 7 tahun dah dia membayar. Okey, kalau pinjam 1,000, bayar 1,500 sebulan, dah 7 tahun. Producer boleh buka aku kereta kejap. Producer tengok kejap berapa jumlah anda bayar. Pinjam 1,000. Sebulan 1,500. Kali 12. Kali 7. Berapa tu? Kali 7. 126,000 daripada RM1,000. Bermula gila betul. Ya Allah. Tapi dia dekat situ bermula pada 1,000, tapi dia pandai. Dia akan suruh kawan dia telefon. Jadi tutup lubang gali lubang. Bunga tambah. Kita dah bayar dah yang pokoknya. Ya. Aduh, memang jadi sebangsa bahasa yang tak kenal halal haram. Betul je lah. Jadi dekat situlah yang kita rasa macam ini dah satu perkara yang sangat melampau. Itu yang kita cuba daripada NGO kita cuba turun untuk melakukan satu perbincangan. Perbincangan tu memang pada mulanya saya datang dan saya cuba bertemu dengan kerani dia. Jadi dia kata benda ni tidak boleh diselesaikan tanpa
peminjam. Sebab dia membabitkan identiti minjam. Jadi dekat situ saya mula belajar lah berkaitan dengan permasalahan ni, cara pengurusannya. Jadi bila kali kedua datang tu, tapi kali kedua tu bukan saya yang datang, budak saya datang untuk menyelesaikan perkara tu. Bila kita tengok dalam penyelesaian tu, bila kita ajak berbincang dan kita menyatakan bahawa macam mana cara dia kira ni, akhirnya dia boleh bersetuju dengan bayaran dan juga kira mematikan bunga. Terus pada hari tu buat satu perjanjian baru dan membayar baki hutang sehingga selesai tanpa bunga. Dan bila kita tengok dekat situ, maka bila kita membela ataupun membantu nasib daripada individu ni, sebenarnya perkara ni boleh diselesaikan. Itulah. Jadi kat situ yang kita tengok satu tugasan yang bila NGO ni boleh turun membantu. Jadi dekat situ yang kita tengok memang boleh menyelesaikan permasalahan inilah, permasalahan berkaitan perkara ni. Cuma saya memang nak maklumkan, sebab saya takut pula nanti lepas ni semua berkaitan dengan Kisah Long jumpa kita. Maksudnya perkara ni bukan semuanya kita akan ambil kes. Kena semak dulu kan. Benda ni kita akan semak dulu. Cukup maklumat, cukup pembuktian, cukup memang kita tengok ada bukti pengkhianatannya atau berlaku penindasannya, baru kita akan tolong. Itulah sebab macam mana cakap Mat, sebelum kita berperang, kita kan ada ilmu. Ya. Kita kan ada senjatanya. Ya, betul. Kalau kita kata orang ni membabi buta, takut nanti kan senjata makan diri. Ya. Macam tu, saya faham. Selain daripada menguruskan alung yang begitu dahsyat. Hai, pinjam 1,000. Pulang balik 100 berapa tadi? 126,000. Gila. Ya Allah. Itulah dia. Dan menolong orang banjir dah, alhamdulillah. Menolong asnaf tu memang menjadi rutin, dengan izin Allah, rutin bulanan. Alhamdulillah. Mungkin lepas ni siapa-siapa berminat nak tumpang, sedikit sebanyak amal jariah, insya-Allah kita pun nak menjengah di bulan yang mulia ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kemudian membantu Along, saya rasa bantu Along ni bukan bantu Along, membantu mangsa Along. Bantu Along yang nak buat apa? Membantu mangsa Along ni, pada saya ada satu macam benda yang paling trail lah. Nak kena tadah diri kita, tadah tengkuk. Tak semua orang boleh buat benda tu. Orang yang kata orang tu ada keyakinan dan keberanian, dan di hati ada Allah yang menjaga. Kalau kita menganggap satu perkara yang kita buat ni tak ada bantuan daripada Allah, hanya kita saja tu, kena semak balik lah kita punya akidah kita, keimanan kita, insya-Allah, supaya kita jadi seorang yang lebih berani di jalan Allah dengan bimbingan Allah, insya-Allah. So kita dah sampai di penghujung segmen 2. Segmen 2 ni kita dah tahu apa yang NGO Seruling Jati buat. Saya pun dah jadi jatuh cinta, insya-Allah. Dan kita dah tahu latar belakang cikgu kita. Kita dah tahu apa yang NGO ni lakukan, perjuangan untuk masyarakat setempat kita di dalam Batu Pahat khususnya, dan secara amnya mungkin di seluruh Malaysia, insya-Allah. Kalau ada daya dan mampu, sebab cawangan ada di seluruh Malaysia, insya-Allah. Dan kita bertemu sekejap lagi untuk segmen yang ketiga, segmen terakhir, segmen pedas menyengat, producer. Segmen pedas makan benda pedas, soalan pedas menyengat. InsyaAllah. Mantap kata producer. InsyaAllah kita jumpa sekejap lagi ya. Tuan-tuan, puan-puan, adik, akak, nenek, atuk, cucu, cicit dan semua. InsyaAllah. Okay. See you. Sekejap lagi. Awak semua suka makan snack tak? Sebab dekat tangan saya ni ada satu snack yang bernama MF Stick. So basically, MF Stick ni dia ada 3 jenis perisa tau. Dia ada spicy cheese, BBQ and sweet corn. And kalau awak nak tahu, ianya datang dengan 2 saiz, iaitu mini pack dan jumbo pack, dan harga dia sangat murah. So kalau awak nak tahu berapa harga dia, jangan lupa follow MF Stick HQ. Ingat, MF Stick reach us. Bye-bye.
Hai. Alhamdulillah. Segmen 3. Segmen 3, segmen panas menyengat pedaski. Pedas menyengat. Tak pedas, tak pedaski. Pedaski, pedas menyengat. Okey, mana barang yang perlu dipedas-pedaskan? Soalan pedas cikgu, insya-Allah, berkaitan dengan isu semasa dan sosial kita, insya-Allah. Itu objektif pedaski. Bagi follower-follower yang biasa, memang kita bercakap tentang benda yang pedas-pedas. Untuk segmen 3. Dia pedas juga macam mana cikgu? Pedas bagi yang makan cili je. Yang tak makan cili tak pedas. Macam tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Jarkinin ada? Yes. Hari ni awak Sarkinin ke? Dikinin ke? Sarkinin? Saya Chef Zarkinin. Awak chef? Awak semua boleh awak Ya, awak saya. chef pula. Boleh masuk bila-bila je. Saya tak sangka awak malam ni begini Masya-Allah. Silakan. Memandangkan sebentar lagi kita nak sahur dah. Ui, Saya ada makanan ni je untuk anda semua. kalau sebanyak ni saya rasa Adakah cukup? sebenarnya tak cukup, tapi saya kena tambahkan keimanan saya untuk tahan sampai pukul 7 nanti petang untuk buka. Iman kena tambah lah. Iman kata. Kalau sebanyak ni je yang boleh dimakan. Ya, betul. Mari silakan. Saya jamah dulu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Menyengat tak menyengat? Tengok. Saya nak tengok. Merah menyala sambalnya. Masya Allah. Oh, menyengat. Tak nangis Mantap. Tak nangis. Tak nangis, Masya Allah. Okey, kopok leko Hari ni producer sediakan kopok leko dan juga cili Betul. Sambal cili. Kali Ah. tidak sakitkan perut saya. Oh. Yang lepas sangat sakit. Awak host makan nasi goreng cili padi kan? Ya. Ya Allah, ya Tuhanku. Pagi-pagi saya dah masuk tanah. Saya tak nak bertanya lah dengan awak apa awak buat dekat dalam bilik kecil tu. Tapi saya faham lah kalau dah makan benda pedas. Okey tuan-tuan, puan-puan sekalian, adik-adik, comel lote, mungkin kamera satu boleh tukar. Kamera satu dapat kamera satu. Saya tak tahu berapa pedas, saya tak tahu. Mungkin manis-manis pedas kot. Tapi sebenarnya cikgu, pedas ni orang yang makan cili je. orang yang makan cili je rasa pedas. Siapa yang tak makan cili, dia tak rasa pedasnya lah, insyaAllah. Air saya banyak ni, saya rasa tak pedas sangat pun. Gentle lah. Come on lah. Sebelum saya mulakan soalan pedaski podcast, saya nak rasa dulu kopok leko ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong dulu apa Bersihkan. kopok leko lah. Datang Terengganu, Kelantan mungkin. Itu musim. Tu dia, Masya Allah. Bismillah. Siapa makan cili dia rasa pedas. Berasa je juga mana-mana pedas. Saya nak kata pedas sangat tu tak lah. Bagi saya lah, saya tak tahulah pada producer ke atau pada cikgu. Jadi cikgu mudahan dekat ni. Normal lah. Berasa lah pedas juga. Cili padi je tu. Okey. Soalan pedas. Masya Allah. Kita bersama dengan NGO sosial. Say it, don't spray it. Okey. Kita bersama dengan NGO sosial. So, kita akan berbual tentang permasalahan sosial. Sebab dah memang objektif kita di dalam pedaski untuk berbicara tentang isu sosial masyarakat. Okey. Saya tadi melihat daripada konteks. Kita buat dalam segi konteks NGO tu sendiri, cikgu. Okey. Saya macam tak puas hati lah, cikgu. Pernah saya kena benda tak puas hati lah. Saya tak puas hati membuat program kebajikan entah bantuan asnaf, pergi tolong orang banjir, kamera sampai 25 biji untuk cover benda tu. Bila kita tanya untuk apa, tujuan supaya orang yang menyumbang tu tahu duit ni ke mana. Itu mungkin saya boleh lah, sebab zaman sekarang nak elak pada fitnah tu saya boleh terima lah.
Tapi sampai untuk mendapat liputan yang lebih luas dan jauh, sehingga saya rasa dah hilang kemanisan ibadah tu sendiri, dah jadi macam kesombongan pula. Jadi mungkin cikgu boleh beri pandangan, sebab saya suka konteks poin seruling jati yang meletakkan ketulusan, keikhlasan tu di bahagian yang paling atas sekali. So mungkin cikgu boleh berpedasan sedikit pada malam ni tentang isu tu. Kenapa ada golongan yang begini pula, apa tujuan. Rasa mungkin ada sedikit satu dua nasihat dan kata pandang daripada cikgu sendiri. Mungkin insyaAllah cikgu ulaskan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jemput makan cikgu. Ya, silakan. Pada saudara Muzaffar berkaitan dengan persoalan itulah. Jadi memang di masa-masa yang kini ataupun yang agak-agak yang kebelakangan ini, banyak kita melihat dari segi satu sudut penubuhan, pergerakan, kadang-kadang NGO ni dia mencari satu liputan yang luas, tetapi berlakunya pengkhianatan dari segi kewangan kat situ lah. Benda ni sebenarnya ada juga yang saya dapat tahu berkaitan dengan perkara tersebut lah. Sebab tu perkara ni kita dalam NGO Seruling Jati ni kita melakukan perkara ni secara telus supaya masyarakat boleh mempercayai ataupun boleh menilai perjalanan Seruling Jati. Jadi perkara ni perlu diambil berat ataupun perlu diambil cakna yang penting pada perkara-perkara ni lah yang kita lihat. Sebab benda ni bila berlaku, dia banyak boleh memburukkan dari segi NGO yang cuba bergerak secara yang baik ni lah. Jadi itu yang kita tengok, benda ni banyak unsur ni berlaku yang menyebabkan perjalanan yang telus ni jadi masalah. Betul lah. Bagi orang-orang yang ada keikhlasan nak buat ni kan, jadi ibadah. Jadi golongan-golongan yang macam ni macam kerana nilai setitik rosak susu belanga. Betul. Itulah tu. Saya kan apalah ya. Yang kita pun faham kita tengok. Saya tahu cikgu sendiri pun rasa macam tadi cikgu sebut, rasa kecewa lah kalau berlaku benda-benda yang tidak telus ni kan. Tapi itulah, saya pun sedih jugalah kalau melihat daripada segi situasi sekarang yang kadang-kadang menjadikan benda baik ni sepatutnya sebenarnya lebih baik tangan kanan yang memberi, tangan kiri tak tahu. Itu jauh lebih baik lah. Sebab bukannya kita bertujuan untuk dia sebenarnya berahsia tu sebenarnya jauh lebih baik lah, supaya Allah dengan kita saja tahu. Tapi itulah budaya sekarang tu saya lihat bukan semualah, sebahagian kecil atau segelintir tu dia tidak menuju ke situ. Tapi mudah-mudahan ada sedikit kebaikan di dalam apa yang kita lakukan tu diangkat dengan baik oleh Allah, adalah pahalanya insya-Allah. Betul. Jadi itulah yang saya nampak, benda itulah menjadi trend untuk melakukan kebaikan tu ada baik. Subhanallah, Allah Ta'ala memberikan kita satu bentuk kesedaran untuk kita buat kebaikan kerana Allah. Tapi kadang-kadang itulah cikgu, memang kita pedas menyengat, dia pula gunakan benda tu untuk tujuan, untuk menunjuk tujuan kuasa, nak dapatkan kuasa, nak dapatkan nama, populariti dan sebagainya. Jadi hilanglah kemanisan ibadah tu. Tapi apalah kita untuk menyatakan hukum ataupun betul. Kita nak letak seseorang tu sebagai apa. Tapi pada saya, manisnya seseorang tu melakukan kebaikan adalah bukan tujuan untuk mencari populariti lah. Itulah. Bimbangnya nanti kan manis daripada sisi Allah pula jadi masam pula. Betul, insya-Allah. Mungkin cikgu boleh memberi satu dua bentuk pandangan lah tentang keikhlasan. Mungkin cikgu dalam tempoh cikgu melakukan aktiviti sosial kebajikan ni kan, cikgu melihat banyak betul bentuk kepayahan tu. Mungkin cikgu boleh sharekan sikit tentang keikhlasan untuk melakukan benda-benda kebaikan ni.
apa kunci cikgu boleh jadikan satu perjuangan cikgu ni boleh jadi seronok? Apa dia punya isi kekuatan dia tu? Apa cikgu macam ni? Okey. Sebenarnya dalam satu perjalanan perjuangan ni yang menjadi satu intipati dalam diri saya, sebenarnya saya memikirkan tentang seandainya kalau saya mati esok hari, apakah satu sedekah jariah, satu ilmu yang manfaat daripada satu perjalanan anak yang soleh kepada bekalan saya untuk akhirat besok. Betul. Jadi di situ yang membuatkan saya lebih bersemangat dan juga berkobar-kobar untuk meneruskan perjalanan ini. Dan kenapa saya lebih banyak fokus kepada asnaf? Sebenarnya asnaf satu perkara yang bila kita lihat kesusahan dia tu yang diuji oleh Allah, satu perkara yang boleh memberikan satu kesedaran dan keinsafan pada diri kita untuk dapat nilaian syukur yang dipanggil hakikat syukur kepada Allah. Jadi sebenarnya kadang-kadang bila kita lihat daripada kesusahan dan kepayahan mereka ni, bukan suatu perkara yang mereka pun terfikir. Betul. Itu adalah satu perkara yang dia mendapat satu ujian yang mereka sendiri pun tak terfikir di akal fikiran mereka. Jadi di situ bila kita datang melihat dan mendengar permasalahan tu, kita dapat rasa nilaian syukur itu lebih mendalam dari segi sudut hakikat syukur itu. Bukan sekadar memuji Allah dengan Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi itu sebablah saya banyak fokuskan berkaitan dengan asnaf. Dan Alhamdulillah yang terbaru dan terkini kita dah buat satu perbincangan bersama dengan PA YB Farid. Alhamdulillah. Baik orangnya YB Farid ni, baik orangnya. Alhamdulillah. Boleh tolong? Ya, saya kalau ditanya sudut peribadi saya sangat respect kepada dia. Alhamdulillah. Dan juga kepada PA dia Izzat Datuk Aris. Izzat Datuk Aris pun saya itu hari saya orang sini juga. Ya. Jadi saya sangat suka dengan cara beliau mengatasi permasalahan berkaitan dengan asnaf. Dan kita pun dah buat satu kita panggil satu perbincangan usaha sama seandainya berlaku permasalahan dari segi asnaf yang kita ketahui, yang kita cuba juga bantu dia dalam untuk memohon, contohnya mohon dari segi bantuan Baitul Mal, bantuan Maish ni, JKM apa semua. Ya, menghadapi masalah dia bersedia untuk membantulah seandainya berlaku permasalahan yang mungkin dianggap tak dapat kita selesaikan, mungkin dia akan cuba membantu lah. Tapi corak atau kerja yang begini itu ni jauh lebih sistematik daripada bantuan makanan atau kewangan dalam bentuk jangkauan pendek. Ya, betul. Sebab kalau kita melibatkan badan kerajaan atau kita badan-badan berkuasa ni, saya tak langsung bantuan tu akan lebih berpanjangan dan berterusan. Ya, sebab kita pun ada Baitul Mal, kita ada pusat zakat, kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan kita ada badan-badan tertentu yang boleh membantu lebih panjang lagi. Saya faham juga. Rasa bersyukur tu yang bercetuskan keikhlasan di dalam perjuangan ni, cikgu, insyaAllah. Inilah yang saya nyatakan tadi tu. Seseorang yang benar-benar menjadikan kerja-kerja kemanusiaan ni sebagai ibadah, dia akan sanggup melakukan kerja-kerja ini untuk dalam satu tempoh yang memang sangat luar biasa lah. Macam tu. Dan saya juga ramai juga kenal satu dua rakan-rakan saya yang bukan abang-abang saya, akak-akak saya yang memang terlibat dengan pembelaan nasib ni. Memang saya nampak orang-orang yang betul-betul ikhlas, dan bukan untuk trend ataupun untuk nama ataupun kuasa. Memang mereka ni, contohnya cikgu, memang sanggup turun naik pejabat kerajaan, berbincang dengan YB untuk mendapatkan supaya bantuan asnaf tu akan terus berpanjangan. Sebab kita ni kadang-kadang
kita pun manusia biasa, kadang-kadang kita tak mampu bersama. Betul. So kita perlu bekerjasama untuk dapatkan bantuan ni. Lebih luas. Masya-Allah. Cikgu mantap cikgu. Alhamdulillah. Itulah yang menyebabkan kita melihat kepayahan orang, kita rasa bersyukur, dan daripada bersyukur tu kita melihat segala kekurangan orang. Alhamdulillah ada orang lebih kata orang tu lebih dalam keadaan kurang daripada kita. Dan itulah wujudnya rasa keikhlasan untuk bantu, insya-Allah. Memang menarik cikgu, sebab bila kita jadikan kerja kita sebagai ibadah, maka kita jadi ikhlas dan jujur dalam apa yang kita lakukan. Betul. Insya-Allah. Cikgu ada satu dua benda nak tambah lagi tentang benda-benda yang mungkin pedas, nak menegur orang-orang luar ke, ataupun mungkin isu-isu yang cikgu rasa perlu dibaik pulih di dalam struktur masyarakat kita ni, supaya komunikasi membantu atau satu sama lain dalam masyarakat kita ni menjadi lebih efektif. Atau mungkin cikgu boleh memberi satu dua bentuk pandangan. Kita bukanlah kita nak cari salah siapa, tapi kita ni cuba memberi satu dua pandangan yang baik dan positif, insya-Allah, supaya masyarakat kita yang duduk dalam komuniti setempat kita ni menjadi lebih baik, harmoni dan lebih efisien sebagai masyarakat. InsyaAllah cikgu. Mungkin lebih satu dua, mungkin cikgu ada nak beri pandangan, nak beri idea ke? Saya banyak ambil dari bab berkaitan dengan asnaf lah. Dari sudut yang apa yang kita dah lalui, pengalaman yang sedikit sebanyak yang kita lalui, saya berharap daripada masyarakat berkaitan dengan perkara asnaf ni, saya minta tolonglah kepada masyarakat yang sekeliling, tolonglah melihat daripada keadaan jiran masing-masing, pada ketua kampung, ketua taman. Jadi saya berharap boleh mengambil cakna kepada kawasan masing-masing lah. Jadi semasa perbincangan yang kita lakukan dengan saudara Izzat, assistant YB kepada YB Farid, masya-Allah. Perbincangan tu kita telah dimaklumkan bahawa mereka memang diberikan satu tugasan untuk mencari ataupun menerima maklumat ataupun memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Sebab saya juga dimaklumkan oleh saudara Izzat bahawa memang duit dalam maish kita ni memang cukup untuk membantu, dan dia mempunyai kadar unlimited untuk membantu dalam masyarakat Islam kita. InsyaAllah. Alhamdulillah, baik tu. Jadi dekat sini saya berharaplah daripada mana-mana golongan-golongan yang perlukan bantuan, seandainya tak tahu mana-mana pun yang nak dirujuk, mungkin boleh menghubungi kita untuk kita menyalurkan maklumat-maklumat ni kepada mereka yang berkenaan. Pihak yang berkenaan. Diwakilkan. Ya, betul. InsyaAllah. Jadi itulah antara daripada tugasan NGO kami yang di dalam negeri Johor ni, yang buat setakat ini kita akan cuba bergerak. Kita pun telah dapat usaha sama bersama dengan Izzat. Jadi diharap pada mana-mana yang mempunyai tanggungjawab tu, sila jalankan tugas dengan baik atas kerana Allah. Sebab segala tugasan yang diberikan kepada anda semua adalah satu amanah daripada Allah. Dan kami adalah satu kumpulan yang cuba berniat ingin membantu, memudahkan cara dan tidak mahu mencari salah ataupun menuding jari kepada mana-mana individu. Betul. Dan kita nak meraihkan ataupun bersama-sama memberi satu kegembiraan kepada mereka yang sedang menghadapi masalah, terutamanya daripada kita umat Islam. Betul. Jadi kat situlah saya berharap mungkin sama-sama kita boleh jadikan sifar kemiskinan dalam negeri Johor. Betul, insyaAllah. Negeri Johor, supaya kita sama-sama mendapat satu keberkatan daripada Allah SWT. InsyaAllah.
Betul lah, kita kadang sibuk tanya nak makan apa, nak makan ini. Tak salah pun. Tapi kan seronok kalau kita juga ambil tahu saudara kita yang terdekat, jiran-jiran ke, penduduk komuniti setempat kampung, macam cikgu cakap tadi, taman. Mungkin kita hari ni makan nasi goreng, mungkin rupanya jiran sebelah kita 2 hari dah tak makan. Tu jadi tanggungjawab tu mungkin kita sangka, alah ini biarlah YB buat, ini biarlah NGO buat. Tapi sebenarnya daripada kecil kita sebagai mungkin ketua komuniti, ketua kampung ataupun jiran sebelah rumah pun, walaupun kita peranan kita kecil, tapi insyaAllah satu permulaan satu perkara tu memerlukan satu langkah yang kecil untuk menuju benda yang lebih luas dan besar dengan izin Allah. Sama pada bayi keluar bukannya boleh terus berlari atau melompat. Betul. Mula berguling-guling dulu tentu. Jadi kita jangan cubalah, pada pandangan saya kan cikgu, dalam pedas ni kan, kita ni kadang sibuk mempersoalkan siapa kita nak cuba membantu. Sedangkan kita ni sendiri sebagai khalifah di muka bumi Allah ni, kita dah memang dah boleh bantu dah cikgu lah. Perlu lah nak harapkan orang yang macam cikgu, nak mengharapkan YB, nak mengharapkan ketua kampung ke, YDP ke apa ke untuk turun pandang. Kita juga sebagai ahli masyarakat, mata, kaki, hidung kita semua boleh bertindak untuk membantu. Sikit pun okey cikgu kan. Ya, betul. Contoh macam ada jiran ada masalah, kita roger je, cikgu, ni anak jiran saya ni nak sekolah tapi bapaknya ni ada masalah. Kan? Beritahu saja, letak kat WhatsApp. Mungkin kemungkinan cikgu boleh datang ziarah tengok, dan kemudian dengan izin Allah kita boleh cuba memikirkan cara yang terbaik untuk membantu. Sebab kita orang Islam, saudara kita ataupun orang Melayu, khususnya mungkin juga orang yang bukan bangsa kita, bukan bangsa Melayu, pun kita boleh tolong sebab kita hidup harmoni dalam masyarakat kita kan. Melihat orang lain gembira adalah kegembiraan kita juga bersama. Betul. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Pedas juga, pedas manis. Pedas manis, siapa makan cili dia rasa pedas. Pedaski podcast dah sampai ke ujung segmen yang ketiga. Siapa makan cili dia yang rasa apa cikgu? Rasa pedas. InsyaAllah, tapi taklah pedas sangat, sebabnya input dan pengisian yang ada di dalam satu benda yang pedas, manis, pedas manis. Orang Melayu tak ada rasakan pedas, tak ada sambal belacan yang pedas, tak buka selera cikgu. Betul. Jadi walaupun dia pedas, tapi dia menyelerakan. InsyaAllah. Pedas. Sedap. Ya, awak nak rasa juga tuan producer jar kinin? Boleh. Saya ingin rasa juga. Rasa juga untuk penutup sikit pedas mungkin. Ini kamera berapa tengah jalan Kamera situ tengah jalan. Muka saya di sini. Muka awak boleh masuk sekali. Pedas ke? Pedas. Masya Allah. Okey, guys. Okey. Jadi kinin, ada apa nak cakap? Penutup kita. Dengarlah kata-kata cikgu. Betul. Betul ya. Cikgu kan kita mendidik, mengajar, insya-Allah. Saya pun belajar sesuatu benda pada malam ni, alhamdulillah. So semoga apa saja kita berada pada malam ni, kita usaha dan kita bincangkan cikgu, mendatangkan keberkatan dalam hidup kita, insya-Allah. Dan kita sampaikan apa saja yang baik pada malam ni, malam yang penuh dengan keberkatan, pada bulan yang baik. So lebih ramai akan mungkin, kata orang tu, mungkin 1-2 sebanyak mungkin muka hati berminat dengan benda-benda yang kerja-kerja kebajikan ni di jalan Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya pun suka. Ingat, semua adik-adik, abang, akak, makcik, atuk, nenek semua, pedas-pedas menyengat, pedaski. Kita akan berjumpa lagi pada episod yang akan datang, insya-Allah. Sakinin, jar kinin, mat kinin. Insya-Allah. Mungkin episod akan datang Dikin akan menjadi host, mungkin Cik Man atau menjadi host, atau mungkin saya sendiri. Kita tak tahu. Kita jemput siapa selepasnya, kita tak pasti lagi. Tapi insya-Allah inputnya adalah untuk kebaikan demi umat sejagat, untuk semua manusia, insya-Allah. Okey semua, cikgu, terima kasih banyak. Sama-sama. Masya-Allah, bersama dengan orang yang mulia di sisi Allah, insya-Allah membuat kebaikan. Bikin anak salam ni, ambil berkat, insya-Allah. Alhamdulillah. Producer kita untuk malam ni. Terima kasih semua. Pedas menyengat. Pedas menyengat. Pedas sangat. Sampai tak terkata. InsyaAllah. Okey semua, bersama kita pada akan datang podcast
Pedaski. InsyaAllah. Assalamualaikum. Nanti kan. Bak kata orang Jerman. Auf Wiedersehen. Anaya sayo. Okay, bye-bye. Nama saya Ali Sirap. Ya, saya makan cili macam makan nasi. Kenapa tak boleh ke? Saya makan cili, awak pula yang pedas. Kenapa ya? Ya, ini cili. Sedap sangat. Pedas ni. Tapi saya suka. Pedas. Pedas sedap. Pedaski. Pedaski. Pedas menyengat. Pedas-pedas sedap. Pedaski. Pedaski Podcast.